Kepandangan beberapa agama, termasuk agama Buddha, Sikh, Hindu dan Kristian, yang agama mereka sendiri pun tidak menggalakkan pengambilan arak. Jadi kalau ini berlaku, sudah tentulah akan mengganggu kesihatan dan juga mengganggu perkara-perkara yang lain, termasuk mandu mabuk, berlaku aksiden dan sebagainya. Awak bukan Kristian yang cakap benda yang awak tak tahu. Sekejap. Sekejap. Ada point of order? Okey. 36-12. Berapa? Mana-mana ahli yang mengeluarkan... Sekejap. Yang mana satu? Point order. 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang melirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis. Nah, ahli itu boleh dirujuk ke jawatan kuasa had dan kebebasan. Tadi Parit Bunta kata semua agama mengharamkan arak, itu tak betul. Dalam Kristian, dalam Bible tidak ada apa-apa larangan untuk minum arak. Saya tak sebut haram. Sekejap. Saya tidak sebut haram. Ada. Kata larang. Melarang sama saja. Kan saya sebut tidak mengalahkan, melarang. Parit Bunta, biar Kampa selesaikan dulu. Biar dia habis dahulu. Ya, Kampa. Ya, ini point of order. Jadi tadi Parit Bunta telah mengeluarkan satu kenyataan di mana dia katakan ke semua agama melarang untuk minum arak. Itu tak betul. Saya minta Parit Bunta tarik balik. Ini mengelirukan. Okey, sekejap. Parit Bunta, apa respons? Baca teksnya. Dalam reference saya, dalam agama Buddha disebut salah satu daripada Pancasila atau 5 ajaran yang mesti dijalankan oleh seorang pengikut ajaran Buddha adalah aku bertekad akan jalan. Saya kata agama Kristian itu. Kampa, sekejap. Saya selesaikan ni. Okey. Saya tadi tak sebut haram. Okey, apa yang disebut oleh Parit Bunta? Tidak menggalakkan. Apa? Tidak menggalakkan minum arak. Parit Bunta kata tidak menggalakkan minum arak. Ya. Okey. Agama-agama lain selain pada Islam, Islam jelas haram. Okey. Jadi nak ikut agama ke nak ikut ahli Kristian juga tidak melarang. Ada tak melarang? Dia tak. Sekejap. So, saya boleh bacakan saya semua rasa teks. macam inilah Parit Bunta macam ni. Yeah. Saya rasa kita nak komen pasal agama orang lain ni tak patutlah. Jadi saya rasa Parit Bunta jangan komen tentang agama lain, cuma kata dalam Islam memang haram. Cukup. Dan saya tak komen, saya bagi pandangan. Semua agama tidak menggalakkan bukan pandangan, minum itu fakta arak. yang salah, itu bukan pandangan. Sila tarik balik. Jangan tarik balik, senang. Ataupun Parit Bunta soal mabuk. Sekejap. Minta saya tak mabuk, you yang gila. Dah. Sudah. Parit Bunta, ruling saya adalah kita jangan buat komen tentang agama lain. Tarik balik tentang 4 agama lain. 1. Kedua, Kampa, saya minta tarik balik tentang mabuk Parit Bunta. Dan juga Parit Bunta tarik balik tentang apa yang Parit Bunta cakap pada Kampa tu. Tolong, ini ruling saya. Boleh? Tarik balik Parit Bunta first. Tak, saya suruh tarik balik. Saya suruh tarik balik tentang agama lain. Fokus pada agama kita saja. Cakap agama Islam melarang. Agama lain kita jangan komen. Boleh? Ada dalam peraturan Dewan ke? Ya? Ada dalam peraturan Dewan menghalang untuk saya menyebut pandangan agama lain. Jangan cakap agama lain lah, Parit Bunta. Itu fakta yang salah. Hormat kepada agama lain. Mana ada fakta agama Kristian melarang. Jangan buat komen yang bukan. Parit Bunta, nak tarik balik ke tak nak? Tarik balik. Saya bagi peluang lagi Parit Bunta. Saya tidak akan tarik balik sebab saya tidak berkata begitu. Awak kata larang. Tidak ada peraturan dalam Dewan menghalang saya bercakap berkaitan dengan agama lain. Saya tidak mencaci agama Buddha. Ini semua masuk handset. Saya tanya pasal agama Kristian, you jawab agama Buddha. Ada disebut begitu. Parit Bunta soal mabuk lah. Duduk. Soal mabuk kah? You lah gila.
Kalau tak mabuk, kakak tak tahu beza Kalau agama you tak, Buddha. Macam ni lah, macam ni. Pari Bunta tak nak tarik balik? saya tidak akan tarik balik. Baiklah, saya minta Pari Bunta keluar sebentar rehat. Nanti balik semula lepas Yang kata mabuk tu tak suruh keluar. Kejap Balik, lah. jangan balik lagi. Saya buat satu persatu, Pari Bunta. Okey. Saya buat satu persatu. Okey. Tolong tarik balik Kampa pasal mabuk. Ya, speaker, saya nak jelaskan tentang mabuk. Mabuk tu ada banyak Tak ada, jenis. Kampa, tarik balik Dengar dulu, Kampa. saya nak jawab. Dengar Kampa. dulu. Kalau dia tak mabuk, macam mana dia tak boleh Kampa, bezakan Sebab you tentang- gila lah. Habis Kampa, dulu. Saya tak kata dia minum arak. Mabuk boleh mabuk laut. Duduk kereta boleh mabuk. Jadi mungkin dia duduk Speaker sahabat mungkin saya, dia speaker. duduk kereta tak Kalau baik. you sekejap. Kampa, nak tarik balik ke tidak? Nak tarik balik ke tidak? Kampa nak tarik balik ke Ini tidak? penjelasan saya, speaker. Ini penjelasan. Speaker, Kampa Saya bangkitkan kata, perkara yang adakah tak dia relevan. mabuk? Tak betul Ini pun. satu soalan. Kalau dia tak Parik mabuk, Bunta tak jawab, sebut. tak mabuk. Kampa Saya pun nak tak tarik mabuk. balik ke tidak? Parik Bunta tak sebut apa yang Saya Kampa jelaskan Kampa sebut. nak tarik balik. saya. Sebut. Parik Bunta tak sebut apa yang Kampa. Dah lah, sudah lah. Yang lain tu duduk Dia lah. tak tahu beza Kristian dengan Buddha. Okey, dah. Kampa. Apa itu? Kampa, nak tarik saya balik ke boleh tidak? membaca. Parik Bunta, saya tengah bercakap dengan Kampa. Kampa, nak tarik balik ke tidak? Saya sudah bagi penjelasan. Tak nak tarik balik, okey. Speaker boleh terima, saya tak tarik balik. Parik- Kalau speaker tak terima, Saya tak akan- terima. Saya minta tarik balik. Nak tarik balik ke tidak? Okey, saya tarik balik. Baik, saya, tarik saya, balik. saya hormat kepada kursi speaker, saya tarik balik. Tarik balik. Perkataan mabuk. Parik Bunta, yang kata Kampa gila tu, nak tarik balik. Sebab Kampa yang gila itu dah tarik balik, saya tarik balik perkataan gila. Okey, dah selesai yang itu. Sekarang sekali lagi saya tanya Parik Bunta, nak tarik balik tak tentang yang kata agama lain tu? Saya tidak tarik balik. Okey, Sebab saya berkata yang benar. saya minta Parik Bunta keluar, kemudian nanti lepas rehat nanti boleh masuk balik. Okey, terima kasih. Saya boleh kasih. makan dan minum dan enjoy. Okey, Jom keluar semua. ada sambung tadi dengan Alustar. 2:30 nanti tu kena start balik nanti tu. Habis Saya lari semua poin ni kena start balik petang ni. Saya rasa itulah cadangan yang baik. Sekarang pun dah pukul 1. Kita cool down. Start balik semua. start balik. Tapi 13 sebelum minit, 13 minit. sebelum saya menangguhkan dewan, saya nak maklumkan bahawa Yang Berhormat Mas Gading telah bertukar giliran bahas dengan Yang Berhormat Pasir Gudang. Dan pembahas terakhir untuk hari ini adalah Yang Berhormat Stampin. Jadi saya tangguhkan dewan ini sehingga pukul 2.30 nanti.